Ini tai siapa? Ini tai binatang perosak. You faham tak apa you punya salah? Cerita dia, you punya salah, you guna halal. You panggil orang mari kedai, you cakap ini kedai bersih, segala-galanya bersih, suci, tanpa was-was, boleh makan. You dah letak halal tu, sedangkan you tak ada apply pun. Tapi mari you bangun, you cakap makan mesti bersih, betul? Ini tai siapa? Ini tai binatang perosak. Dia punya tai. Ini tempat tebar roti. Ini dia punya tai. Ini dia punya barang. You tengok macam mana you cakap you guna halal. Lepas tu you panggil semua orang datang, makan sini bersih. Halal tu bukan saja orang kata apa sumbernya tu halal, masa proses nak buat tu pun kena bersih. Betul ustaz saya cakap sebab ada ustaz tau. Kalau tak ada ustaz kat sini, saya jadi ustaz. Tengok ini. Ini kena gigit. Ini kena gigit. Tengok, you bagi orang makan tau. Ni ada pisau, you bayang you guna untuk potong. Betul? Tak ada pisau pakai untuk geletek orang, dia pakai untuk potong barang. You bayang tikus lalu sini, lepas tu you potong. You halal. Halal. Kat sebelah pun dia punya sambal ada terbuka sikit. Bukan sambal, itu sambal nasi lemak ke apa you nak pakai. Sini, kita tengok sini. Mana? Hari ni cuti mesti esok pakai sambal ni, betul? Ini sambal kan? Bila buat tu? Semalam. Semalam buat sambal ni. Bila awak buka macam gini, ustaz cakap bila terbuka macam ni, ruang binatang perosak boleh masuk. Lipas ke, anak lipas ke. Tengok, itu ada tai. Akan ada. You punya apa ni, minyak sapi terbuka. Mesti esok mau pakai. Apa yang orang makan sepatutnya bersih tak bersih. Harga sekeping roti canai berapa? RM1.50. Itu dah termasuk sekali dengan kebersihan tau. You bukan serve roti canai, you serve makanan yang baik dan elok dimakan. Ni semua ada ni. Bukan you jangan pegang, nanti you termasuk mulut. Berbuih mulut ni sekarang anak siapa ni? Dia bila start kerja pandang saya. Tadi saya sudah bagi jawapan, sekarang jawapan daripada you. 4 bulan 5 bulan. Tuan, dia kata baru 2 minggu tau. Ni yang ni tadi, yang nyorok atas ni. Dia pun tak tahu. Manager cakap dah 4 bulan ke 5 bulan. Tadi dekat atas kau buat tak faham bahasa Melayu kan? Tak, ni aku nak try kau faham bahasa Melayu ke tidak. Tadi dia sudah atas dah berlakon nangis tau. Ini nasib baik tuan cakap. Biasa dia berlakon nangis ni macam ni. Dia mau guling-guling saya cakap. Jangan. Ini bukan filem. Tu saya cakap RM1.50 you jual roti canai sekali dengan kebersihan tau. Dia bukan you jual saja semata-mata. Kalau semua orang boleh jual roti canai RM1.50, you pun sudah mau muntah. Ni orang makan ni bukan main. Pertama, you dah salah guna halal. You dah pancing orang datang cakap kedai ni halal, ada dapat halal. Itu memang salah lah. Yang kedua, bawa halal juga. Ini tanggungjawab masyarakat. Saya kecewa lah. You punya tempat nak siapkan roti canai pun dah rasa macam kolam berenang tikus. Ini bukan nasi lemak semalam ada. Ini bukan filem Ratatouille tau. Filem itu tikus yang jadi tukang masak, bukan. You manager, you must make sure the cleanliness. Macam mana meniaga, letak halal. Taik tikus bersepah-sepah, kebersihan out. Korang Tuan. macam mana? Korang punya sepah penyet ni halal tak? Tuan respect sikit. Kita dalam proses untuk halal. Betul, diorang kata lagi sebulan je siap semua. Sepah penyet, kita kena cari yang halal. Jadi boleh support produk lokal sepah penyet. Hidup Kapiten!